Nak call Liam, Nina dengan Senah lah. Nak ajak pergi camping. Hai, Senah ni. Dah 3 jam dah, 3 hari, 3 malam dah call tak reti nak angkat. Daripada simple je, orang nak ajak pergi camping je. Sedang. Hello, Senah. Susah betul kan kau nak call aku ni? Aku pergi tandas tadi, awak lokal 2 kali. Ni, jomlah kita pergi camping. Kita hidup macam zaman dulu-dulu. Nak test ketahanan diri. Zaman dulu-dulu, aku dulu pergi pasar pun naik motor hantar dok. Bukan banyak pergi. Alah, bukan tinggi pun. Lagi pun dekat je. Kita pergi dekat belakang kampung rumah ayah tu je. Cap-cap aku ibat Nina Aku ibat. Tu kadang-kadang tak kau call. Betul. Kadang-kadang kabel dia selalu padam. Betul. Geram je kita tengok padam tidak tadi. Hello. Nina. Ya. Kau kan ikutlah. Kau buat air masak Air masak? Kau nak pergi ke camping ke kau nak pergi buat kenduri tahniah ni? Kasih. Tak apalah. Ni, apa kata kita ajak Yang sekali? Tak apa ibat Yang sekali Ajak Yang. Ramai-ramai tu best. Cuba kau Mia, kau tukar telefon baru. Kenapa? Yang ni pun lama betul angkat call kita kan? Betul dapat. Hello, Yang. Hello. Kita orang dah plan dah. Nanti kau bawa kemah Bawa kemah? Aku ingat korang yang kena bawa kemah. Kalau aku bawa cermin dengan bedak je boleh. Alah, geng aku ni. Belum pergi camping dah serabut. Okey geng, kita dah sampai dah dekat campsite kita. So sekarang ni kita try hidup cara klasik. Tak ada lampu, tak ada kipas. Dan yang paling bestnya, tak ada drama Korea dekat sini. Tak ada kipas. Habis lah make up aku yang pinky-pinky ni. Cari nanti. Loh, aku ingat kan kita punya camping ni camping moden. Si ada pula dengan fairy light lagi tapi tak ada apa pun. Ada pacat. Garing je pun. Tenang, yang tu pacat je pun. Dia tu cuma haiwan yang tak mandi macam kita lagi. Kalau hang pandai sangat hang buka game ni. Mesti dah pandai. Ni, kemah. Sebab dah panas ni. Lampu tak ada, kipas tak ada. Sebab aku tak nak leno Yang ni kemah ke kain pelekat? Tapi kalau pasang macam ni habis dah nyamuk masuk. Open konsep macam ni. Kasih. Oh kasih. Ya. Ada makanan tak? Aku lapar lah. Aku ada sardin tin. Tapi tempat buka tin tu aku lupa bawa. Aduh. Bagus. Camping konsep raw food. Ciri. Lapar. Aku pun lapar. Skema bocor. Kenapa tak ada? Kasih. Kata ni pengalaman camping. Ni kasih aku macam aquarium tu. Tak apalah. At least kita dapatkan silaturahim dalam satu kemah yang bocor.